Kisah penuh cinta, tawa canda suka duka. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar Straight A bagi pelajar Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Sharifah Rozia. Boleh berikan nama? Nama saya Nur Zahira binti Fazlur Rahman dari 5 Ibn Rushd. Baiklah. Apa perasaan akak untuk berada dekat sekolah sekarang dan mendapat Straight A? Perasaan saya mula-mula sedih sebab ada subjek yang tak dapat nak capai target. Tapi akhirnya saya bersyukur dengan apa yang Allah dah tentukan dan saya gembira. Apa kata-kata akak untuk semua pelajar yang akan ambil SPM pada tahun ini? Jangan menyerah sebelum berjuang, jangan mengalah sebelum sampai ke medan perang. Selagi belum lagi melangkah kaki ke dalam dewan, selagi itulah perlu berusaha dan berdoa bersungguh-sungguh. Baiklah, sekarang saya bersama dengan apa nama? Nama saya Nur Airin Kaisara binti Zulkifli dari kelas 5 Ibn Rushd. Baiklah, apa perasaan akak untuk hadir pada sekolah hari ini dengan keputusan akak? Alhamdulillah. Walaupun mungkin tak capai target yang kita letak kat diri sendiri, tapi tetap dapat memuaskan hati lah, Alhamdulillah. Saya tak pernah skip mana-mana program pun sebab walaupun kita tak nak, tapi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. So, untuk akak rasa memang kita kena join semua program tu walaupun kita rasa terpaksa. Soalan terakhir, soalan tambahan. Apa kata-kata akak untuk pelajar tingkatan 5 yang bakal menghadapi SPM pada tahun ini? Walaupun masa itu suntuk, tetapi kejarlah masa sebab masa tidak menunggu kita. Dan yang paling penting apabila kita berada di sebuah kawasan ataupun lebih spesifik sekali lagi ialah sekolah. Kalau kita rasa kehilangan seseorang, kita biarkan je, lupakan. Kita jangan takut untuk hilang seseorang, tapi takutlah untuk hilang diri sendiri. Baiklah, terima kasih. Baiklah, boleh perkenalkan diri dan daripada kelas mana? Saya Nur Alia Farisha, kelas 5 AG. Saya Nur Arsada Damti Zaini daripada kelas 5 AG. Baiklah, soalan pertama saya. Apa perasaan kamu berdua untuk berada dekat sekolah pada ini dengan mengambil keputusan? Untuk hari ini je. Firstly, datang-datang tu rasa gugup, rasa takut, rasa tak boleh nak buat. Kan, rasa apa Mek? Takut Takut ada bah. Lepas tu, ada bah. Lepas tu bila dah umum, dapat keputusan yang mencapai expectation, Alhamdulillah lah. Bersyukur, gembira. Daripada start form 4 sampai form 5, saya hanya ambil kelas yang cikgu sediakan je. Kelas tambahan ke, kelas tambahan petang, malam, semua tu yang berbayar RM610 tu. Semuanya apa yang sekolah sediakan semua dah cukup dah untuk kita. Betul, mencukupi. Fokus dalam kelas, itulah satu benda. Kalau tak, kita tak perlu pun tuition benda tu. Sekolah dah cukup dah bagi kita. Tuition face to face ke tuition online tak ambil pun. Tak pernah. Boleh pun perkenalkan diri? Okey, baik. Assalamualaikum. Nama saya Puan Nur Hasikin. Saya ibu kepada Nur Zahira Fazlur Rahman. Baiklah, boleh Puan jelaskan perasaan Puan apabila mengetahui keputusan bagi Nur Zahira? Perasaan saya sebenarnya sangat terkejut. Saya bersyukur pada Allah
Sebab Zahira masa dia SPM tu dia memang didugalah satu dengan sakit kepala, tekanan tinggi dalam kepala, kemudian dia menduduki SPM dekat hospital sebab dia menjalani pembedahan appendix. So saya rasa berkat rahmat dan kasih sayang Allah, Allah bagi dia lah 11A. Saya sangat bersyukur. Okay, Alhamdulillah. Okay, baiklah, soalan seterusnya. Apa kata-kata puan untuk Nur Zahira sendiri dan juga kata-kata puan bagi kandidat SPM yang akan menjawab SPM pada tahun ini? Saya harap Zahira menganggap SPM ni sebagai satu permulaan. Kemudian selepas ni kalau dia pergi ke matrik atau asasi atau ke mana saja, dia kena teruskan kecemerlangan itulah. Perlu lebih cemerlang lagi untuk masa depan dia. Kemudian saya sangat berharap Zahira jangan lupa pada guru-guru dan kawan-kawan yang menyokong dan membantu dia selama ni lah. Untuk kandidat yang selepas ni, saya rasa kena buat yang pertamanya hubungan kita dengan manusia, dengan guru, kawan-kawan, hormat sama guru, kawan-kawan. Kemudian hubungan kita dengan Allah. Solat awal waktu supaya Allah bagi kita kebaikan. Kebaikan demi kebaikan lah. Itu je. Terima kasih puan.